Sudah banyak lagi lah. So, buat Okey. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Jamizan. 3 kali menang kan? Dia dah 3 kali menang ni. Ya Allah. Okey, ni yang terakhir. Pemenang yang terakhir. Okey ni, saya tak tengok tau. Indar Jaya. Wah. 3 kali. 3 kali juga. Wah. Muhammad 4 kali dah menang ni. Okey, yang terakhir. Pemenang yang terakhir ialah Mazlan. Okey, Mazlan. Jadi 3 pemenang hari ni. Okey, cabutan RM500. Dimenangi oleh siapa kat ini? Hafizul Sukrawi bin Muhammad Yusof. Hafizul Sukrawi. Okey, kita akan call sekarang. Okey. Okey. Harap diangkat lah ya. Hello, Assalamualaikum, Muhammad Hafizul. Hafizul Sukrawi. Ya. Selamat buka puasa petang ni ya. Ya. Ini saya Razif daripada Raja Bekam. Kami tengah buat live dan nama anda naik cabutan bertuah bernilai RM500. Tahniah. Terima kasih. Suka tak bang? Suka. Saya baru berdoa ni. Alhamdulillah. Ya ke? Abang doa apa bang? Jadi Allah majui Allah. Tadi lain. Okey. Okey bang, nanti WhatsApp dekat saya. Apa QR code lah, tapi kita transfer dia. Ya. Okey baik. Ya nombor ni. Okey. Baik, terima kasih Tuan Hafizul untuk petang ya. Selamat buka puasa ya. Assalamualaikum. Salam. So pemenang dia tadi adalah Muhammad Hafizul Sukrawi bin Muhammad Yusof. Alright, so kita akan bagi dia RM500 cash ya, by transfer ataupun QR code dia. Okay. So jadi siapa yang